Selamat datang ke perbincangan kita. Okey, pernah tak anda terfikir macam mana perubahan yang nampak macam alah kecil sangat tu sebenarnya boleh bawa impak besar dalam hidup kita? Memang satu persoalan yang menarik tu. Kan, hari ni kita nak cuba kaji sikit, gali lebih dalam beberapa idea penting dari buku Atomic Habits. Ya, buku yang popular tu. Fokus utama dia, kalau saya boleh tambah sikit, ialah nak bongkar kuasa di sebalik tabiat-tabiat kecil yang kita buat secara konsisten tu. Betul, konsisten tu kata kuncinya. Ada satu konsep utama yang selalu disebut, idea peningkatan 1% setiap hari. 1% je. Bunyi macam sikit sangat kan? Itulah dia. Nampak macam sikit, tapi buku ni tunjukkan kalau anda boleh jadi 1% lebih baik setiap hari, konsisten selama setahun, Okey. hasilnya bukan 365% tau, tapi 37 kali ganda lebih baik. Wow, 37 kali ganda? Itu banyak tu kuasa faedah compound lah ni kan, macam simpanan ISB tu. Tepat sekali. Macam bunga bank berganda, macam tu jugalah kesan tabiat kita ni. Tak kiralah baik ke buruk. Kalau kita 1% merosot pula setiap hari, kesan dia boleh bawa kita hampir ke sifar. Seram juga bila fikir. Okey, itu memang satu perspektif yang kuat mengingatkan kita betapa pentingnya tindakan harian tu. Dan ada satu lagi perkara besar yang buku ni tekankan, pasal fokus kita. Ya, peralihan fokus. Daripada semata-mata kejar matlamat, impian besar kepada apa? Kepada sistem harian kita, proses tu sendiri. Ada satu petikan dalam buku tu yang saya rasa, memang tajam. Apa dia tu? Dia kata, anda tidak naik ke tahap matlamat anda jatuh ke tahap sistem anda. Jatuh ke tahap sistem anda itu macam menyentap sikit kan? Sebab kita ni biasalah suka sangat fokus kat result, kat impian besar tu, tapi lupa pula nak jaga enjin yang bawa kita ke sana. Betul. Sistem itulah rutin harian, proses yang kita ikut tu, yang sebenarnya akan menentukan hasil jangka panjang, bukan angan-angan je. Okey, jadi persoalan logiknya, macam mana kita nak bina sistem yang bagus? Yang berkesan. Kat sinilah buku tu perkenalkan 4 hukum perubahan tingkah laku. Macam blueprint lah kiranya. Hukum pertama, jadikan ia jelas. Okey, jadikan ia jelas. Maksudnya, kita kena sedar dululah apa tabiat kita sekarang ni. Macam tu. Tepat, kena ada kesedaran. Sebab kadang-kadang kita buat benda tu automatik je kan. Macam tak fikir pun. Betul. Macam Cup Road tu kan. Dah tak fikir step by step. Contohnya. Jadi buku ni cadang, apa kata kita senaraikan dulu tabiat harian kita, tengok mana yang okey, mana yang kurang okey. Lepas dah jelas, baru kita boleh guna strategi spesifik. Strategi macam? Macam niat pelaksanaan. Sebut dengan jelas dan spesifik. Contoh, saya akan bersenam selama 15 minit pada pukul 6 petang di ruang tamu. Bukan sekadar saya nak bersenam. Kena jelas bila, di mana. Okey. Lagi spesifik, lagi senang nak buat lah kiranya. Ada lagi? Ada. Satu lagi, habit stacking. Ni menarik ni. Kita kaitkan tabiat baru yang kita nak bina tu dengan tabiat lama yang dah memang kita buat. Macam mana tu? Contoh? Contoh mudah, katalah anda memang gosok gigi setiap pagi kan? Tabiat lama. Jadi, anda stack tabiat baru lepas tu. Selepas saya gosok gigi pagi, saya akan minum segelas air kosong. Nampak? Dia menumpang tabiat lama. Bijak tu. Guna momentum yang dah ada. Dan pasal persekitaran pun ada sebutkan dalam jadikan ia jelas ni. Penting sangat tu. Persekitaran kita ni sebenarnya bagi banyak hints atau petunjuk tanpa sedar. Jadi, reka persekitaran supaya petunjuk untuk tabiat baik tu jelas depan mata. Contohnya? Kalau nak makan buah, lebih banyak. Jangan sorok buah dalam laci peti ais. Letak kat tempat paling senang nampak. Nak baca buku sebelum tidur, jangan letak buku kat rak jauh, nun di sana, letak atas bantal terus. Okey, faham. Buat dia jadi obvious gila. Senang nampak, senang ingat. Baik, itu hukum pertama. Hukum kedua pula? Hukum kedua, jadikan ia menarik. Yang ni pasal motivasi pula. Kalau benda tu tak menarik, memang lihat sikit kita nak buat kan? Betul sangat. Macam kerja rumah lah. Jadi, kita kena cari cara nak buat tabiat baru tu rasa seronok atau sekurang-kurangnya tak menyeksakan. Satu teknik best ialah temptation bundling. Temptation bundling? Macam mana tu?
Kita bandel atau gabungkan sesuatu yang kita suka sangat buat dengan sesuatu yang kita perlu buat tapi mungkin tak suka sangat. Contoh. Okey, katalah anda suka sangat tengok Netflix, tapi anda tahu anda perlu bersenam. Jadi buat peraturan, hanya boleh tengok episod terbaru siri kegemaran semasa anda atas treadmill atau basikal senaman. Oh, jadi otak kita akan kaitkan senaman tu dengan keseronokan tengok Netflix. Bijak. Macam itulah. Satu lagi aspek penting dalam jadikan ia menarik ni ialah pengaruh sosial. Kita ni makhluk sosial kan? Kita cenderung nak ikut apa yang orang sekeliling kita buat, apa yang dianggap normal dalam kumpulan kita. Maksudnya, kalau nak jadi rajin membaca, berkawan dengan ulat buku lah. Lebih kurang macam itulah. Sertai satu budaya di mana tingkah laku yang anda inginkan tu dah jadi norma. Kalau kawan-kawan semua jenis aktif bersukan, kita pun akan rasa lebih terdorong nak ikut serta. Pengaruh kumpulan tu kuat. Masuk akal. Okey, dah 2 hukum. Jelas, menarik. Seterusnya, hukum ketiga. Hukum ketiga, jadikan ia mudah. Yang ni, saya rasa ramai boleh relate. Naluri asas manusia, kita memang suka pilih jalan paling senang, kan? Paling kurang guna tenaga. Ya Allah, betul sangat. Pemalas semula jadi. Jadi, kita gunakan kecenderungan ini untuk kebaikan kita. Kalau nak bina tabiat baik, kita kena kurangkan sebanyak mungkin halangan atau geseran dia. Buat dia jadi semudah mungkin untuk dimulakan. Kurangkan geseran? Macam mana tu? Contoh, nak mula makan sihat. Janganlah simpan stok jajan banyak-banyak kat rumah. Itu menambahkan geseran nak makan sihat. Sebaliknya, sediakan siap-siap potongan buah atau sayur dalam peti ais. Itu mengurangkan geseran. Nak main gitar setiap hari. Jangan simpan dalam sarung, letak bawah katil. Letak gitar tu kat stand, senang capai. Okey, faham. Buang step-step yang menyusahkan tu. Dan ada satu peraturan menarik bawah hukum ni kan, peraturan 2 minit. Ya, peraturan 2 minit. Ini sangat power untuk lawan sikap suka bertangguh tu. Ideanya ialah, bila nak mula tabiat baru, mulakan dengan versi yang super ringkas yang boleh dibuat dalam masa kurang dari 2 minit. Kurang 2 minit je? Contoh? Nak jadi orang yang baca buku setiap hari. Jangan target satu bab terus. Target, baca satu muka surat je. 2 minit pun tak sampai kan? Nak mula lari pagi. Target pertama, pakai kasut lari je dulu. Pakai kasut je? Ya, sebab selalunya, bahagian paling susah ialah nak mula. Sekali dah pakai kasut, kemungkinan besar anda akan keluar juga lari sikit kan? Momentum tu yang kita nak bina. Mulakan dengan sesuatu yang teramat mudah. Brilliant. Suka sangat idea tu. Okey, jadi dah jelas, menarik, mudah. Yang terakhir, hukum keempat. Hukum keempat, jadikan ia memuaskan. Kenapa ni penting? Sebab otak kita ni direka untuk ulang balik tingkah laku yang bagi ganjaran atau rasa puas segera. Ganjaran segera. Masalahnya, banyak tabiat baik ni ganjarannya lambat kan? Macam bersenam hari ni, esok belum tentu nampak six-pack lagi. Tepat sekali, itu masalahnya. Ganjaran tabiat baik macam kesihatan, ilmu, tu lambat sampai. Tapi ganjaran tabiat buruk macam sedapnya makan manis, nikmat merokok sebatang tu, selalunya datang serta-merta. Jadi otak kita bias ke arah tu. Jadi, macam mana nak hack sistem ni? Kita kena cari cara untuk cipta rasa puas segera sebaik saja kita berjaya buat tabiat baik tu. Walaupun kepuasan tu kecil je. Contoh paling klasik dan efektif, guna habit tracker. Habit tracker? Macam kalender tu ke? Ya, boleh jadi kalender, boleh jadi app. Setiap kali berjaya buat tabiat tu, tandakan X ke, tick ke. Jangan putuskan rantaian tanda tu. Tengok barisan X yang makin panjang tu pun dah boleh bagi satu rasa, pencapaian, satu kepuasan visual. Betul juga tu. Rasa macam, wah, aku dah buat banyak kali. Sebaliknya pula, untuk tabiat buruk? Untuk tabiat buruk, kalau boleh, wujudkan akibat yang tak best serta-merta. Macam, kalau termakan jajan, terus kena derma sikit duit ke tabung. Atau kena report kat kawan, accountability partner. Biar rasa sakit sikit bila tergelincir. Okey, menarik. Jadi, keempat-empat hukum ni jelas, menarik, mudah, memuaskan. Bila kita amalkan, ia sebenarnya membawa kepada satu idea yang lebih besar lagi kan? Pasal identiti. Ya, itulah kemuncaknya. Buku ni kata, setiap tindakan yang kita ambil, sekecil mana pun, ia ibarat satu undian. Undian untuk jenis orang macam mana kita nak jadi. Undian untuk identiti. Betul. Kalau anda paksa diri pergi gym walaupun rasa malas gila, walaupun 5 minit je, anda sebenarnya sedang mengundi. Aku adalah jenis orang yang tidak skip senaman. Kalau anda pilih baca buku semuka surat sebelum tidur, anda mengundi. Aku adalah pembaca. Fokusnya beralih.
Bukan pada dapat apa, tapi pada jadi siapa. Dalam puluh. Jadi perubahan sebenar bukan setakat ubah apa kita buat, tapi ubah siapa diri kita pada dasarnya. Itulah intipatinya. Kejayaan besar tu, macam kita cakap awal tadi, jarang datang dari satu lompatan gergasi. Ia adalah himpunan tabiat-tabiat atomik. Tabiat-tabiat kecil yang nampak remeh, tapi bila dilakukan secara konsisten, hari demi hari, Kesannya jadi luar biasa. Dan sistem yang kita ikut itulah yang akan bawa kita ke sana. Bukan sekadar niat atau azam tahun baru yang hangat-hangat tahi ayam. tepat sekali. Sistem tu yang lebih penting. Jadi pengajaran utamanya, jangan pandang rendah pada kuasa 1% tu. Jangan anggap perubahan kecil tu tak ada makna. Kesan kompaun dia sama ada baik atau buruk memang sangat besar dalam jangka masa panjang. Ya, mungkin tak nampak beza esok atau minggu depan, tapi setahun dari sekarang, 5 tahun, 10 tahun, perbezaannya boleh jadi langit dengan bumi. Betul. Dan akhirnya semua ni kembali kepada soalan asas tu kan? Soalan tentang identiti. Anda mahu jadi siapa? Setiap pilihan kecil yang kita buat, setiap tabiat yang kita ulang, ia sedang perlahan-lahan membentuk jawapan kepada soalan fundamental tu. Jadi sebagai reningan terakhir untuk pendengar kita, mungkin kita boleh ajak mereka fikirkan sejenak, apakah satu perubahan 1% yang paling kecil, satu tindakan atomik yang anda boleh mulakan, mungkin hari ini juga. Satu benda kecil je. Sesuatu yang kalau diulang secara konsisten, ada potensi untuk letakkan anda di landasan yang sama sekali berbeza setahun dari sekarang. Fikirkan, apakah langkah atomik pertama anda itu?